Okay, ni Masjid Jabal Nur kat kawah ni, tepi kawah. Ni pemandangan dia dari sini. Ui. Tak. Bawah ni ke mana tu? Tanya belah sana kawah. Ni masjid. Tu ada kedai makan. Ni macam viewpoint. Okay. Mari kita pulang lah kot. Kita nak balik ni. Kawan. Kat mana? Kawan di sana lagi ambil gambar. Oh ya? Cuma kalau di sana kan nggak ada asiknya. Ah. Kalau Depok, Ya. di sana nah. Nanti spot yang bagus untuk ambil gambar. Oh. Nanti dibantu lagi sini. Oh, itu kawan saya. Ya, bisa ambil gambar sini. Ah. Abang sini dulu tuh. Kawannya biar nampak. Kalau ini mah kan kedai semua. Kau ke bawah ni? Kalau spot foto sini. Ah. Jadi lebih nampak cantik. Baik. Oh, Solo. Gila, macam kena pau. Dia punya style macam pau. Oh. Bang, ni satu support saya pula. Dia kena support dia. Tapi lain ada di kat atas tu eh? Kau naik atas. Naik atas tembok dia. Tadi juga. Oh, tak lain. Dia dekat ni. Aduh. Bang, ni bang. Dia turun harga lagi. Oh, dia orang dia macam kita rasa macam scam lah. Dia orang tolong baik dah. Bagus dah dia orang tolong. Tak, tapi tolong tak kosong lah tu. Kita belikan jelas satu. Dia buat tu lah. Oh, tangkuban. 103 helai. Ya Allah. Kalau di toko makan di gram nih. Batu. Mantap. Ini berapa, Pak? Yang ini 150. Tuh, kalau di toko mah di gram. Tu apa, Pak? Batu apa? Blus. Oh, sapphire. Yang kecubung kan ini. Nah, ini kecubung. Kalau yang bulat itu berapa, Pak? Yang mana? Macam telur. Bentuk telur itu. Murah ini, Bos. Berapa? Ini 250. Ini fosil. Kalau ini. Kalau yang biru itu berapa? Sama aja. Ini obsidian. Obsidian, batu air. Ada minat boleh kurang. Kan ada. Dah habis memori ya. Beda batu cincin. Beli cincin terus be. Tak ada ni. Ada ruby. Tadi di sana sudah bergambar banyak, Pak. Tu dah kali keempat bergambar. Ni berapa? Ini pun 50. Satu. Jadi 4 tu 200. Aku beli 300. Backpacknya ada Pak. Lebih murah. Itu pun aku dah minta Itu dah diskaun. Bang, 3 Ai, RM3. Dia nak RM2. ringgit saja. Mana RM3? Backpacknya 3 ringgit ada. Ni. Ini mah nggak apa-apa, satu backnya dikasih. 40. Boleh QR boleh? Transfer bisa. Transfer tak boleh. Transfer bisa. Tak ada akaun. QR. Tak ada kris. QRIS bisa. QRIS. Membeli. Jadi kat bawah macam harga overprice sikit ya, rasa murah. Lihat, kalau cat eye dari atas cahayanya, kalau itu di kematahariin. Ada lagi nanti itunya kalau mau sujong. 50.000 aja. Kat sini ada macam keris atau pisau. Ni penting. Setanku sudah pupus rasa. Tulis mana? Tingkong. Pupus pisau. Dikurangin abalin kau. Tapi setan kau dengan kalian menganggap friend with friend. Kau sudah melanggar prebe? Berapa, Pak? Manusia. Berapa ni? Ini 150 Pak. Oh, kalau yang kecil ni panggil 150. oh. Oh, banyak keris pun ada. Keris ya. Bagus tau. Jangan salah. Jangan fikir. Aku dah agak lah tadi sebab tu aku lari. Aku lari-lari daun pula perangkap. Tak naik menara lagi. Aku dah jam lah. Naik menara ni? Yang nak banyak cari lain tu. Dia panggil aku, Pak. Kawan bapak di atas dia kata. Sudah. Aku tadi tu. Tak, tadi aku panggil kau tu sebab nak ajak nak lari lah. Aku ajak pergi masjid. Saja je. Buat alasan. Tu Abang Sari tak beli kopiah tu. Oh. Ada kurang lagi ya? Mau 1 atau 2? Mau satu aja. Kalau 1 3.000. Biarin dikurangin 40 dikurangin 5.000 jadi 3.000. Kalau ambil 2 60. Seni tawar menawar. Di kedai makan di Kampung Daun, restoran Kampung Daun. Dia dah kenal lah owner dia. Matian. Ya. Ada reservasi tempatnya belum?
Kalau belum ntar perwakilan satu orang buat registrasi. Oh, Mana? oh kena register dulu eh? Keluar tak ni? Oh, supervisor. Iya. Lawa ni tempat ni. Tapi perlu di reserve. Perlu reservasi dulu. Tempat kami sudah bunyi. 01. 01. Tambah satu kat. Itu empat eh. Gepuk. Tu apa tu? Ayam ni daging. Dengan sapi. Tambah satu lagi. Sapi. Ni total 4 eh. Betul, 4. Tambah satu. Salary mau berapa, Kak? Perlu buat 2 Pak. Dua piring ya. Betul. Kak ini sudah dapat minuman. Dapatnya PO. Mau panas kah atau dingin? Macam mana lagi kat rumah kita ada? Dekat hotel kita ada. Sudah. Tak. Sate Apa TO apa panas ke dingin? dingin. Mau tiap dingin. Tu bus. Tak. Air TO lah. Tak ada bah. Air TO bagi dah. Kalau nak tambah lagi depend lah. Tempat duduknya. Ubi bakar. Tahu kecerot. Skrin. Abang boleh tambah ikan tenggirinya. Oh ya. Kena antar ke tabelnya. Okey, Ikan tenggiri. sekejap saya order dulu. Sambil nunggu makan. Boleh silakan Abang. Baik. Karena aku dah order. Hati hari. Order apa? Tadi kita order set. Tipnya 5 ya Pak. Nasinya tadi dapat 4 kayaknya tadi. Nah, tambah satu lagi. Hati kita order lagi. Tak ya. Lepas tu ada lagi Pak. Hot ginger coffee satu. Ni. Try kopi. Kan nak mengopi. Kaisar. Nama tempatnya di Saung 9 ya Kak ya. Angin naik. Kanan. Oh, angin. Saja. Nanti kalau buka air terjun tinggal jalan aja beberapa. Aku tak ada kopi. Jadi bayar di sini. Ada kat sini. Oh, kuyup bok. Aku tak ambil kopi. Duduk kat mana? No. Dia minat sup lah. Dia mau ni lah. Daripada itu ke sup lah. Tu tempat bergambar. Photobooth. Kalau ada brother tadi dia tolong ambil tu gambar tu. Freestyle. Memang dia ada gaya fotografer lah. Pasal elok dia berniaga fotografer ni lagi daripada berniaga. Oh ni open. Ni tempat open. Oh ni ada pentas lah. Nak nyanyi. Oh jauh datang tu. Itu S9 ni. Apa dah? L. S. S. Ni kedai lain kot. Pizza ni. Oh lain. Toilet. Elok lah tu. Toilet apa? Dia kau dapur. Habis tu? Toilet OKU? Ya. Ha, sebelah ni toilet biasa. Kampung Daun. Hijau bawa tempat T20. Silakan. Ramai ni. Tepi ni. Oh, ni memang tempat ambil gambar dalam tu. Tu cakap kalau berada tadi ikut, elok dah ambil gambar ni. Cendol pun tadi dah apa? Yang harga yang macam cendol yang kau tengok. Kopi aku tadi 30. Yang cendol macam 50 je. Ha, iya. Kau bungkusan tak? Ada tadi suram eh? Cara menjual dia sama. Batu ni akan ni atas batu tak calar. Saya jual dia. Ni keropok mana ni? Oh, pedas kopi ni. Pedas. Ini. Hmm? Oh, Itu pasal dia punya macam banyak gula benda gitu eh? dia banyak guna tu. Halia kunyit lah. Dia tak banyak sangat. Yang kita minum pagi tu kunyit. Tapi sebenarnya tu campur 3 je. Ya, kunyit, kencur, Baik. ayam bakar, Ya. tu kerupuk. Apa dah? Lagi Yang ni. putih tu apa? Apa dah? Beras. Beras eh? Beras pancu aku. ya? Ya. Okey. Oh, tadi nasi tu. Apa sama je. Tambahan. Ya. Silakan Bapak ya. Okey. Alright. Terima kasih. Okey Pak, makan. Hidang. Ayam bakar. Ni apa je? Itu karedok. Oh, karedok nama dia. Ah, ni saya punya. Pedasnya. Jo tak makan pedas. Jatuh ikan. Ada? Tak makan pedas tak? Ikan muda. Ikan sedikit. Ulam-ulaman. Eh, ni. Tak pernah ni. Tak ni. Kangkung, belacan. Kau suruh makan dalam ni je. Ini Ada- sini tu. Ha, ni pak punya satu. Ayat. Oh, pinggan tepi tu boleh. 2 minit lebih dengan main.
Tak ada pinggan. Makan dalam daun pisang tu. Ada buat pinggan. Ada nak makan pinggan. Pinggan kaca. Tak ada air. Ambil. Apa lagi? Oh, dah. Ini satu lagi. Dah, cukup. Dah. Mana? Oh, pijak. Ni air gunung tau. Oh, mantap. Oh, ni ada kopok ni ya. Ni sikit tu, kopok roda. Kan abang ni jauh. Ni sudu, letakkan sudu je. Abang sudu? Abang sudu? Ah, boleh. Ya. Cuba sikit Itu kambing. kuahnya. Ya. Bapak. Mantap satenya. Ada sudu. Itu garpu semua. Ini kerupuk tu. Keropok lagi. Kau ingat ni tak penting. Ni pun tak makan lagi tak lebih. Alah ni nanti dah. Sup dia buka je. Sup. Ni mau kuah semua ni ha. Hati duduk tepi. Makanannya udah kelas semua ya? Aduh panas. Tapi Tapi ya? Pijak rapi ni. Bakarnya pula itu. Ambil tu. Ambil pinggan ni kita pinggan. Oh, tu. Dah jom ambil pinggan dah. ini dah ruang. Ni keropok moni ke ni. Tak tepi lah, banyak agak keropok. Dah, sudah. Duduk dah. Oh, jauh. Sudah datang semua ya? Oh, dari Singapura ya? Atau Malaysia? Malaysia. Oh, mana? Terima kasih, selamat datang di Kampung Daun. Saya doakan berkah sehat selalu apa yang dimakan. Terima kasih. Mau makan apa ya? Mari. AA belum order minuman khas Bandung ya? Ya, apa tu? Namanya Escoyobot. Itu enak banget. Kan dia dah. Itu review orang Escoyobot. Singapura, orang Malaysia dan Brunei. Sedapnya kayak gitu. Ya. Mau nggak? Boleh pak satu. Satu aja, nggak dua. Dua boleh kok. Dua ya? Boleh lah dua. Biar nanti bisa kongsi-kongsi. Baik, boleh. Bismillah. Terima kasih. Dia tidak memabukkan kan? Enggak, halal. Halalan thayyiban. Halal thayyiban, eh? Masya Allah. Mantap. Ini travel agentnya nih, Bandung. Ah. Mitra Kampung. Ni baju kambing eh? Ekor. Ekor. Tak aku. Panas kepala je. Dah panas. Sangat ni. Live spot ni. Oh, yang ada. Dia order. Ha? Oh. Kalau dia travel agent. Travel bagi. Macam mana rasa dia? Sayur tajam. Daging tajam. Oh, ni macam rojak. Kau kacang. Mana? Abang kau? Kau kira tak? Tak kira apa ya? Kau tak kira. Dekat ni sayur lain. Lemak ratin ni. Ada kuah-kuah dia. Daripada tempat tu. Apa tempat lagi ni? Pada sini. Tu sini. Pak ni pak. Ha? Ini apa namanya? Ha? Bukan ada gaduh pak. Dia kata. Redok. Ah, ya. Apa? Oh, redok. Pedas. Tapi saya minta tak pedas. Pedas ni. Tu dia tambah kepuk lah. Okey. Kita makan sate.
ada nasi separuh ni. Ambil lah nasi ni. Ada butang tekan butang. Nanti ada air lagi ya. Ketuk lah. Batu dah rasa tu. Ketuk lah. Bukan. I cook tu. Tahu. Ya boleh. Sama. Sama kan? Entah, dia kot. Ada. Ni. Sama. Ojak bekah je lain. Macam rasa manis. Kacang. Macam gado-gado. Perlu lah. Kenapa dia guna, ada masa guna sapi, ada masa guna iga? Iya, beda ya. Ha. Sama. Pak itu, kayaknya itu diambil Pak. Nanti ada orang makan nih. Ni ikan kalau mau. Ikan okey. Bawa. Ikan. Mahal enggak? Habis ada ikan. Kalau mengatuk apa Pak? Pak Zik ada Pak? Dia drive nanti. Kenyang ngantuk tidur. Kenyang ngantuk. Kalau jalan macam ni depan lah bernormal. Macam kamera ni. Kamera kecil lah. Besar. Ni macam mana nak makan ni? Dia mangkuk. Kerupuk moni banyak lagi. Lupa. Dia. Banyak yang tukar dah. Dia lepas pada dia keluar bila dia betul. diri dulu. Lepas tu dia patah balik dia masuk automation. Rambut. Sekarang macam tak ada lah. Dengan budak-budak automation nampak budak baru lah. Tak nampak lah. Saya rasa dia di dalam tu ada kan? Dalam nampak. Yelah, itu kan dia buat yang lift auto kan. Lepas tu dah habis tu tak ada. Tinggal budak tu je. Banyak lagi ni, tak boleh aku. Ni surau. Suraunya belum mas. Pak, sama. Merah ni. Ada trillo tu. Ini trillo ni.